Kenal tak Boy Coklat Angin? Aku dengar cerita korang champion. Kau datang. APD Crew. Sekarang timing berapa? Oh, ya. Donat bentuk love Yeah. Panjai lepak dengan Mira. Dia tinggal kita. Set the pace when I'm running. I always take one and I always give it 100. Don't need a play the game like it's nothing. I'm always Nampak tangki besar ni. Kau dah tahu dah kita kat mana. Okay. So selamat kembali ke channel YouTube Kaki Speed. So sekarang aku dah berada di APD Crew. Event Choi buat ni, ada drift kan. Nazir dah on the way. Kita tengah tunggu Nazir datang. So sementara nak tunggu Nazir sampai ni, aku tunjukkan kau lah barisan-barisan kereta yang ada dekat atas ni. Sementara masih cerah kan. Nanti dah ramai orang, dah gelap, tak nampak. Nanti kita layan benda lain pula. Alright, jom aku bawa korang ronda-ronda dulu. So ni barisan-barisan kereta. Geng-geng Retro Havoc dah sampai dah. Okay, geng Retro Havoc dah sampai. Ya, jauh sikit tak kawan dengan dia orang. Pinky tak bawa Pinky apa? Tak ada yang baju rosak. Allah. Okey. Mana yang lain tadi nampak Porsche apa semua? Kat depan kot. Okey. Lama tak nampak main motor pula. Main ni. Motor bateri. Baik. Hari ni buat kereta apa? Hari ni naik kereta tumpah orang. Tak main dia lah. Ni ibu. Nampak tadi pusing. Tadi kat bawah standby. Easy. Okey, mantap. Tumpang. Tumpang. Tumpah pergi mana? Wih, orang jahat. Jahat. Panas. Mana kereta? On the way. Bye. Willy sikit. Okay, so kereta viral ni Pandem. Ada lagi yang tak sampai Pandem, tak cukup lagi. So geng Retro Havoc Abang Ali main kereta. Dia bawa Porsche ni. So Kemal bawa M-Box hari ni dia kena bawa Honda Mal. Okay, so ni handsome M-Box dia Dah nama M-Box dia tambah box lagi Okey. So Narok bukan je potong body tanpa stiker pun dia buat sekarang Macam ayam ke? Kita mati pepper orang je tahu. Demi kelangsungan hidup kan. Dia dah tak boleh buat enjin je, body kit tak boleh lah. Demi dapat lagi collab dengan Super Sunday. Macam tu aku nak tampal juga. Aku nak tampal Bob kan, nak juga. Ni tanda dia aku support kawan-kawan. Kawan semua aku support. Sebab kan Bob ni dia beli kereta dengan aku. So kita support lah kawan-kawan. Kaki Speed ni tak ada pun. Kaki Speed sebab tak bagi baju kat aku. Bagi stiker kat dia, bagi stiker. Tampal sekarang kan. Kau tengok dah makin ramai dah penuh dah. Lebih baik kita awal sikit. So dah makin penuh dah barisan-barisan kita untuk display. So untuk yang korang datang punya, korang ada diorang sediakan parking khas lah. Yang ni atas ni untuk kereta yang untuk show off lah. Nazir dah sampai dah. Akhirnya Caca. Ni abang paling acah-acah Kaki Speed ke? Part situ lah. Part situ Aku part sana. Tapi dah penuh lah situ. Kalau kita tadi boleh park sebelah-sebelah situ. Apa kita park masih ada parking lagi. Jadi kita pergi park tu. Okay, jom. Dua pintu tak mampu lah.
Kalau dapat 4 pintu pun jadi lah. Esok tu. Kan? Dia sebab kereta ni, korang kena faham, mungkin korang ada generation baru kan. Yang tengok video kita, mungkin umur korang dah atas tahun 2010 je ni, lahir tahun 2010. Ini di zaman masa kita kecil, kita tengok kalau guru besar pakai, cakap guru besar kaya gila. Dia memang idaman lah kereta ni kan. So kadang-kadang kau kena tahulah, orang lama ni tiba tengok macam umur dah dekat 30-an, dia beli kereta macam ni, korang mesti macam kenapa beli BM lama tak beli BM baru. Tapi sebenarnya dia beli balik apa yang dia teringin dulu kan. Mungkin dia dah ada BM baru. Okay, tak kan? Sebab dia beli 2 pintu, takkan dia tak mampu nak beli 4 pintu kan. Betul? Tapi agak meninggal lah kan. Sekarang ni abang low cost dia dah tak jual open. Dia macam seluduk-seluduk. Cuma dalam beg lah. Barang baik. Barang baik ni wangi punya barang ni. Ada tebung, kita ambil ni. Jabur dengan tayar. Design lah, ada 5 design lah. Macam-macam design. Bolehlah buat hiasan ni merchandise. Ini bukannya barang-barang yang real ke apa. Yes. Tapi cantik lah. Kau main kereta kau tak letak ni. Ada. Syok-syok je. Ni nak beli kat mana ni lah? Ni kalau nak beli, link ada kat bawah. Link kat bawah. Barang baik ni So kita nanti nak letak tampal lah. Tak nak nanti sekarang lah. Gantung terus, gantung. Kau punya tebung kan? Tak sedar pakai Honda. Ambil tebung. Dia pakai Honda. Ya, Honda ni. Betul-betul Dia peluk dah. berangan nak tebur kan. Okeylah, gantung cukup lah. Okay. Jom kita gantung je. Sebab kalau tak gantung terus, memang hilang tau. Hilang. Lighter pun boleh hilang. Tengok. Kau tengok, aku memang suka gantung-gantung. Take ais pun aku gantung. Bapak. Aduh. Take ais pun gantung. Buat dia. Mantap buat. Oh, dah nice. Alamak. Nampak JDM, walaupun kereta MDM. Bak nak tanya. Buat. Ini pinggang saiz berapa ni? Ni bukan kira pinggang, dia kira jamban dah lah. Dia pinggang tak kisah, dia jamban tu yang penting. Boleh buat pula ini mengam-ngam baket 36 ni. Ngam-ngam. Mantap. Member tukar parking daripada parking dengan BM sekarang nak parking dengan Evo ke? Sebab tu lah kadang-kadang kita hidup ni kita kena bergaul. Terima kasih Nim. So Nim dia bawa geng-geng Evo dia. So ada geng Evo sini 3 biji okey lah. Tadi aku dengar abang Skyline tu dia cakap kan, bagi Evo ni park sebelah. Sebab kita nak mendapatkan susunan yang cantik. Sebab kalau tiba-tiba Skyline, tiba kereta aku tak ngam lah. Jadi abang tu dia letak dia punya Skyline tu lah. Nampak macam kereta semua orang ni. Okay, cuma aku tak delivery. Kalau ada delivery mesti ngam dengan abang sebelah kan. Delivery kau dulu dah nak sama dah. Okay, jom kita jalan-jalan tengok. Semua masuk bang Masuk. Saya tak cut, confirm. So abang dari mana? Daripada Kajang. Abang buat apa, video ke? Foto ke? Gambar-gambar sikit je. Gambar. Orang kalau nak tengok gambar kat mana? Instagram apa nama? Muhammad Fakri 20. Macam mana nak spell? MOSDFAKHRI 20. So dekat sana semua pasal kereta atau ada campur? Okay, Dia ambil yang tu, yang anime selalu tu apa nama? Cosplay ke? Cosplay.
Okay, so kalau korang nak tengok kereta-kereta, abang tadi dekat turun. Tadi juga lah. So support abang ni. Mungkin kalau ada kata korang nak tengok gambar-gambar kereta, pergi. Sebab kita tak ada takat gambar kereta, kita buat video. Sebab jangan suruh kita takat gambar kereta Okay bang, kita gerak dulu. Okay. Terima kasih. Okay. Jom, kita jalan tengok apa yang ada dekat sini. Sebab memang meriah gila lah. So macam mana perasaan kau bila datang dekat sini ke? So, kita dah pernah datang kan. Kali ni kita datang awal sikit sebab kita risau. Sebelum ni malam tak nampak. Gelap. Lepas tu minta maaf kalau suara tak dengar sangat, tak jelas sangat. Sebab memang kalau kau datang kat event ni memang bising. Diorang main point and bang kat bawah, main drift. So memang bising lah. Bising sikit lah. Power walker. Nampak? Power walker sekarang dia makan banyak lah power walker. Aku ada nampak benda yang kita boleh buat duit dekat event ni. Kan? Kali ni kita repeat lah. Repeat guys. Kali ni mungkin Tadi kita GTI boleh tadi kan? Nasib baik abang nak park sebelah aku. Okay. So kita, abang tahu tak? Ni kalau main dapat duit ni bang? Dapat duit Dapat duit abang tak tahu ke? Masa tu kita main dapat 200. Hari ni ada lagi abang? Hari ni ada action camera. Action camera. So boleh rekod lah kat kereta pasang kan. Ada peluang untuk kita menang lagi ni. Kan? Kita kena rampas peluang yang ada ni. Action camera. Yang jadi macam mana bang? Okey, 2K 5K. 5K Ultra HD. Hari ni ada time attack. Top 3 time dapat ada. Bang, saya tengok kan, lalu abang dekat event apa ni je, pergi main kereta dekat Sepang kan. Sekarang ni saya tengok rajin pula abang, lalu apa event pun ada bawa semua kereta ni. Betul. Hari ni aku tanya tadi tak main dia kan? Dia kata tak main. Kereta parking. Bagi Bagi can kat orang dia kata kan. event Choi, APD Circuit, Motomaniac, diorang rental simulator ni. Jadi siapa-siapa nak rental untuk meriahkan event boleh. Bukan abang bawa sendiri. Orang sewa bang. Sewa. Wih, baru aku tahu lah. Bau tak boring lah. Selalu kita pergi car show, orang tengok kereta je. Ya. So tak ada aktiviti lain. Macam bila event kacu, ada simulator macam ni, bapak budak main, anak budak main, kadang-kadang mak budak pun main juga. So maknanya boleh rental lah. Event-event siapa-siapa yang nak buat event, diorang boleh rental. Boleh rental kacu, corporate event, boleh. Corporate event, launching produk pun boleh. Tak kisahlah apa-apa event ni bang Janji dia orang nak sewa, boleh. Nak sewa 1 boleh. 1 pun boleh? Boleh, 2 boleh, 6 boleh. So kalau lagi banyak, lagi murah ke macam mana bang? Ada kiraan dia betul. So kita bawa simulator, kita bawa technical person standby 1 hari. Lepas tu kita kemas balik. Jadi owner event tak payah buat apa-apa. Maknanya abang akan sediakan semua. Tahu-tahu main je. Betul. Okey. Jadi kalau dia nak buat fun-fun saja boleh. Kita ada boleh buat main drift. Boleh time attack, boleh sepang, genting. Macam hari ni ramai yang datang APD kan, mestilah dia nak drift APD. Track APD ada? APD ada. Jom tengok. Budak. Tak nampak orangnya nampak. Oh ni APD ni. So adik ni, abang ni, dia drift dekat APD. Boleh pilih macam-macam kereta power. Silvia, Skyline, Supra. Faham. Bagus lah sebenarnya event organizer. Kalau korang buat event kan, lagi-lagi kat Sepang tu kadang-kadang saya tengok pit banyak kosong. Betul. Baik letak satu pit tu sewa benda-benda macam ni. So mungkin ada pengunjung luar yang nak datang nak main kan. Boleh bagi dia orang main juga kan bang kan. Kadang tu teringin macam aku teringin nak drift kat dalam tapi takut. So kita boleh praktis dulu kat sini kan. Betul. Hari ni untuk main benda ni, dapatkan benda ni untuk influencer ada tak? Okey, ini untuk orang awam. So untuk influencer, kalau ramai influencer tak puas hati dengan K, boleh buat. Okey, sekarang ni kerja kita is kita kena pergi jumpa influencer ni, kita kena bakar dia orang. Ajak fight. Ajak fight Tapi benda ni sepatutnya korang kena tahu. Kalau andai kata kan kau tengok ada Android King punya simulator ni,
kebiasaannya Abang Jai dia akan ada gift untuk orang yang main. So korang jangan lepaskan peluang. Mungkin lepas ni ada event kau nampak Android King ada Abang Jai. Mesti ada benda yang mungkin korang boleh dapat collect kan. Maksud dia kalau ada event organizer, dia memang nak buat competition. Dia memang nak buat drift competition ke racing competition, kita boleh buatkan. Boleh buatkan. Nak buat banyak round pun boleh, nak buat besar pun boleh. So abang boleh organize kan? Boleh organize. So dia panggil abang tolong set upkan semua perkiraan semua macam mana abang boleh. Okey. Mudahlah macam tu. Kan? Kita ajaklah budak-budak yang duk main kat genting tu, tak payahlah berlumba. Bahaya kita lumba kat dalam ni. Okey, bagus ha. Ada peluang ke saya nak main je ni bang? Boleh. Ramai nak tengok bakat nanti ni. Boleh ajak join lawan sekali lah bang? Okey, macam kalau nak lawan sekali, sekarang ni kat sini wifi tak dapat. Okey, faham. Tapi kalau event organizer nak buat event yang padu kan, kita cadangkan buatkan tempat yang wifi dia strong. Faham. Boleh kita fight. So maknanya boleh lah buat Boleh. connect main sekali lah. Kan? Nampak lah, aku tengok budak tu pun macam baru-baru lagi nak belajar bawa kereta. Nanti aku tapau dia, kesian dia. Kita bagi bincang lah. Hebat. Tadi ada seorang influencer. Kenal tak Boy Coklat Angin? Tapi hari ni dia Boy Supra. Oh, dia bawa Supra ni. Sebab dia bawa Supra BMX hari ni. Okey. Dia cakap panggil saya Boy Supra bang. Dia memang macam tu bang. So Abang Jai panggil dia. Abang Jai cakap Boy. Dia cakap Abang Jai dia dah start belajar drift. Abang Jai minta dia test simulator. Dia pun duduk, dia main lah. Abang Jai jalan-jalan 40 minit kemudian 40 minit? dia masih main lagi. Dah tangkap tim. Tapi benda ni betul simulator ni aku bagi tahu kau, dia tak sama macam kau main Midnight Run yang dekat arcade tu semua. Tak sama. Feel yang ni memang buatkan kau rasa lain. Sebab kalau macam Midnight Run tu kita main, kau main nampak gempak kan, tapi tak macam reality. Ini dah nampak feel dia macam reality. Kalau Nadir cakap pasal setup, kita bawa ni ada beberapa level setup tau. Okey. Yang Boy try tadi, setup yang harga RM10,000 lah. Okey. Abang Jai boleh cerita beza dia. Oh boleh ya? Ni set yang Boy try tadi. Okey. So Abang Jai pun cakap kat dia, set yang ni kalau tengok body ni, dia panggil wheel, steering wheel base tu besi. Okey. Pedal dia pun racing pedal besi. Jadi setup ni puas untuk real driver lah. Okey. Real drifter harga dalam 8 ke 10,000. Kalau kita tambah jadi 3 stream, harga dia up lagi lah 13 ke 15. Tapi kalau siapa yang memang real drifter, real main dekat track day ataupun suka drive kanjo kan, memang Abang Jai advise beli dengan Android King yang ni. Puas. Okey. So maknanya abang bukan sekadar sewa, abang jual juga. Jual juga. Pasang terus kat rumah ke macam mana? Pasang terus kat rumah. Set up sekali dengan game apa semua. Foto dengan handbrake. Ni handbrake pun handbrake kita betul lah. Cheater, PC. Faham. Kalau bajet rendah sikit, boleh try yang sana. Okey. Yang murah pun dah sedap, apatah lagi yang mahal ni kan? Yang itu kita main murah ke mahal? Yang main yang biasa. Oh biasa Kalau yang ni ramai juga orang ambil sebab bajet dia sederhana. Yang ni pakai PlayStation. Okey. Lepas tu steering dia yang ni plastik lah. Faham. Dia murah sikit. Tapi boleh lah. Ni lingkungan harga 5,000 sampai 7,000. Okey. Siap loh dengan monitor semua. So ni tadi kita main yang ni lah. Kalau siapa yang masuk time attack hari ni akan main PlayStation. Tapi one day Abang Jai nak buat lah influencer atau open competition fun kan? Drift. So korang kena belajar drift lah. Kita baik dengan Abang Jai, apa dah hal? Kita pergi rumah dia setiap malam. Pergi belajar dengan coach. Masuk. Oh Okey. ni. Baru sebut. Jap. Aku dengar cerita korang champion. Bang Adang. Kau belum bro? Mana? Aku main Belum tadi. main. Belum. Main drift kan? Drift, balik. Kita main tek Bro. Menang tu tau. Abang Jai dah beritahu dah praktis 40 minit. Tapi okey, Boy dia cakap minggu lepas. Dia berlatih donat 38 kan. Dia cakap handbrake tak pandai lagi lah. Tapi tadi main, woi, tak handbrake. Mesti main. Acah Dia kalau coklat angin ni kau tahu dia antara player-player kereta yang
memang antara orang kenal. Kalau dia cakap best, mesti best lah. Jadi sebabkan kaki speed ada sini. Lepas customer ni settle, boy demo 3 lap. Boy tak tahu. Takut kantor. Ramai nak tengok ni. Okey, jom kita tengok boy. Tengok boy. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Konek keras. Kau main tadi Okey, sekarang boy dah nak tunjuk aksi Tunjuk di APD. Oi, langgar kun. Oi! Susah lagi susah. Okey, kejap. Dah. Aku berhenti. Itu lemah sangat ni. Aku dah tahu kenapa boy power. Kau tengoklah dia tak pakai selipar. Dia macam main dekat rumah Dia kata ni power lagi sebab steering ni momong. Woi, fun betul lah. Tukar kereta lah, tukar kereta. Supra. Dia sebenarnya kadang-kadang bukan sebab kereta. Hujung-hujung kereta yang power tu sebenarnya bonus. Yang perlunya joki. Dia cari alasan nak tukar lah, nak apa. Tengok. Sekejap. Terlebih. Ni 4 tadi 3 Tadi Abang Jai bagi aku ajar terus tu apa tuji terus. Tengok. Oi. Jadi First kali selipar kasut buka. Okey, sekarang K try main drift Oi, aku pula. Drift kita belajar di CJ ke. Ini belajar mana di CJ? Kita tunjuk dia sikit. Ni, game kita tempat kosong buat donat ni. Keluar track. Ada tempat kosong, boleh berlatih donat dulu. Betul ke? Pasal dia ni. K ni jalan straight pun pusing. Kau jangan gelak. Sebenarnya K dia bukan apa. Dia pusing memang dia nak pusing kat starting ni. Melekat jadi cantik. Ruang kosong tu, okay, try dulu donat. Sini. Sini boleh. K, jangan buat malu K. Okey. 1 kilo. Okay, clutch. Clutch. Okay. Okay, lepas. Lepas dia ni, bagi dia. Lepas tadi. Bidak. Balik. Okay, nampak. Yes, bagi minyak. Kemai. Oi, jadi. Siapa nak main? Keluar salah lorong ni. Betul lah. Tidur. Jalan ni. Okay, dulu kita ambil CJ tu kita balik donat ke dia. Jadi kita tak main. CJ bayar. Break untuk maghrib sehingga 7.50. Jadi dapatkan makanan, minuman di kawasan. Abang Jai ada awet terus dia tinggal kita. Ya betul. Ya, kau tengok Abang Jai lepak dengan Mira. Dia tinggal kita. Dia bukan steering aku tapi tinggal tu. Abang Jai cerita nanti Motor Maniac influencer simulator battle kita buat besar dia besar. Mira, awak tahu tak volume 1 siapa pemenang dia? Sabar, Mira. Tak, volume 1 kita yang menang. Kita menanti volume 2 ni dekat Motor Maniac Jangan terlepas Mira Hari tu hadiah wang tunai. Habis tu bang Mira main je dapat kamera. Okay, so Mira pun test Dah kencang lah. laju Mira ni, aku pernah lumba dengan dia go-kart, aku kalah. Dia memang laju, dia power. Lambat tu. Mira dia memang terror lah main kereta. Padu cara dia bawa. Padu. Tengok puji yang tengok tangan dia. Ni setup yang PlayStation. Lopet tau. Betul. Kalau nak berlatih kan circuit memang sesuai. Betul. Setup yang ni. Okay, kita jangan kacau Mira.
Yang jadi macam Kita kita balik ke K balik Oh, minat ramai Tu ada kamera besar tu, tak rekod pula Mira. Oh, besar kamera dia. Kau tengok both Abang Jai, jarang lah tak meriah kan. Memang ramai orang datang lepak. Low cost. Mara. So kita low cost kena try lah main drift. Tiba-tiba. Low cost pernah main kereta drift tak? Tak pernah. So untuk yang simulator ni mungkin Abang low cost, Abang Jai kena bagi peluang supaya dia tahu. Bang, Tak, saya ingin belajar dengan Boilo. abang, motor pendek abang ada turun. Ada. Sebab untuk perlawanan pertama influencer battle, Ha. Kaki Speed menang, dapat cash. Disediakan oleh Android King. Serius tak? Serius. So Abang Jai cakap untuk volume tu dia akan buatkan motor pendek. Abang turun kan? Banyak satu set ni hantar ke saya lakan-lakan speed. Abe pun turun ingat ni. Ramai ni. Sekarang timing berapa? Okay. So saya tahu hari tu Abang Man nak balas dendam sebab kita dapat nombor pertama kan. Abang Man nombor 2 ke nombor 3? Kan? Negatif. So untuk hari ni Abang Jai cakap tak ada untuk influencer. Hari ni open. Siapa yang menang time attack ada dapat action camera. Oh, action kamera. Action camera. So hari ni macam sesi drift. Influencer merasa drift. Tapi tak ada menang one to nine lah. Kalau nak untuk motor minit tu. Okay. Wah, nanti kita fight lah, Bel. Ya, ranking first yang influencer siapa? Kaki Speed. Tak, yang drift. Oh, drift. Oh. Cuba buat sikit. Oh, Supra. Aku dah main motor. Kau tengok Abang Jai aja. Nazik pula nak try sekarang. Tadi Mira dah try dah. Maaf guys, tak erti guys. Donat bentuk love Yeah. Okey, tu dia. Nazik kita. Ya, kita buat dari starting. Aduh. Gaya dah ada mula-mula. Mula-mula gaya dah ada. Senang buat time attack tu, ni susah kan? Rasa dia tak sama. Okey, kon dia keras ah. Masuk gear, gear terus. Boleh ah, dia susah. Tanya dia auto ada, auto. Tekan dia pusing sana, pusing sini. Ni macam nak memahami perempuan lah. Complicated lah. Boleh lah. Pusing yang macam ni. Aduh. Coach tak apa, mana coach? Coach dia mana tadi? Curi ayam pula. Tak boleh Cuba kau buat donat dulu. Tadi Abang Jai suruh aku buat donat dulu. Kena donat ah. Try buat ambil feel dulu. Gadis-gadis sana ada. Sampai aku suruh. Donat Donat. G2. Yang bawa tak pecah apa risau. Try lagi sekali Kali dah donat Dah lupa Dah lupa. Sini kanan. Sini Try dia. Pump minyak. Jangan tekan dia. Pump minyak. Pump. Kalau tekan dia memang akan speed. Kau kena pump sikit. Allah. Dia balas ni. Kita nak dia balas. Nanti kita main. 좋아서 서두르거나 치며 투투헤헤 좋아서 서두르거나 치며 Ni lah. Try. Yes. Itu konsep starting. Dah boleh dah. Tu belagak. Okey. Masih berpeluh ni. Tak boleh main.
Aduh. Ini meriah. Kau tengok Aaron King ramai gila kan. Penuh Kita mengharapkan next Cek Dewan Coba suara sedulur dan tiga. Masih bang. Sama-sama. Bau kejap ni. Ini 5 minit baru keluar. Tak payah jogging, tak payah. Ni dah boleh keluar perlu kan. TV. Bahaya Dia betul bagi depan muka dia bagi. Okay guys. So, kita ingat yang indah-indah je Diorang baru keluar first turn corner tu pun ada yang berpusing So, maknanya benda ni bukan semudah yang kita tengok lah guys. Bahaya tadi. Orang tengok ramai kat dapat elak. Tapi ada 2 biji yang tersidai lah. Bahaya. Laju tengah high speed tu. So, ni drifter tersohor dah sampai lah. Angka belanja. Drift ni memang lain sikit okay. Betul. Dia punya thrill lain macam kan. Orang dia, crowd dia tu kan. Mic ni, bateri cool ni kan. Diorang punya kereta memang cantik kan. Cantik, power kan. Tengok aku rasa dah berapa round dah tadi pusing. Dia steady kereta kan. Sebab aku perasan dalam banyak-banyak kereta dia nampak tak terlampau over. Eye catching kan. Astra punya design Betul. kan. Dia bateri aku rasa dia pakai yang dah break in dia. So dekat track pun sebenarnya tak dapat crowd dia. Kalau kat track biasa kita tengok penonton tak ramai, yang main je ramai kan. So kalau korang yang mana minat motorsport dia pergi support jugalah kadang-kadang kan. Pergi tengok semua scenery, track semua kau pergi support. Kau cuba bayangkan daripada straight line dia keluar tu, tak tahulah berapa dia punya entry masuk tu kan. Speed dia tu kan. Kalau laju aku rasa tu 100 lebih ada tu. Ya. Sebab memang diorang perlukan speed tu untuk diorang slide dekat depan ni. Tapi banyak juga tadi yang slide dekat depan ni berpusing kan. Tapi dapat rescue, dapat selamat, tak berlanggar. Kan, kena alert lah. Kalau kita tu langgar je lah. Belakang langgar. Kau tengok. Gila lah diorang Tak tahu feel dia macam mana kan. Sebab kita duduk, kita tak pernah bawa. Kita pernah buat donut dengan 8 je. So kita tak sampai level ni lagi lah. Kita High speed masuk tarik handbrake kan. Kita kena try lah. Kita dah ada sifu Abang Jai. So kita boleh belajar banyak dia. Kalau korang nak belajar agak,
Tak kisahlah nak main kat track ke, nak main drift ke, kau boleh roja Abang Jai sebenarnya. Yes. So Kalau kau ramai tak- yang tak tahu kan, sebenarnya dia power. Kalau kau nak sewa kereta, boleh sewa kereta dia. Tak ada kereta nak main drift, sewa. Tak ada kereta nak main track, sewa dengan dia. Ah. Complete package. Nak practice kat rumah, sewa simulator. Yes. Ah. Mudah. Okey. Ringin kan? Tapi ini semua makan duit. Tadi aku tengok dia tengah high speed tu. Merah-merah tayar dia. Kau tengok coy tu, kau tengok coy tu. Dia punya kereta enjin V8 tu, sebab tu kau dengar bunyi dia lain kan. Yes. Tak apalah, mantau nanti kalau kita dapat ada orang nak sponsor tayar, boleh kita main. Jom gerak ah. Boleh penat kat tangan cangkul ni. Kalau cangkul-cangkul tak keluar lagi dia. Jom. Serius bang. Ada. Okey. Nah. So, Abang Dasuki kita ni nama anak dia Dalila Dasuki. Okey. So, tadi anak dia bawa, ni dia bawa pula. Kereta daripada Astra bateri ku. Okey, so macam mana hari ni kita dah bawa kau pusing satu APD ni. Kita dah bawa kau pergi tengok drift, pergi tengok show car, walaupun kita tak tunjuk semua. Yang paling penting kita dah try main drift tapi dengan simulator. Apa pun kita nak ambil kesempatan kat sini lah. Kita nak terima kasih dekat Faris sebab jemput kita untuk datang. Betul. Memeriahkan lagi event dia ni. So ramai lagi geng-geng kita ada kat atas ni. Next kalau ada, korang kena datang. So kali ni dia buat 2 hari. So hari Sabtu dengan Ahad. Next aku tak pasti, dengar-dengar macam nak pergi buat kat Melaka ke apa. InsyaAllah kalau kita ada kesempatan, kita akan pergi tengok lah. Okey. Jadi pun kita tak nak cerita banyak lah. Bagi-bagi siapa yang belum subscribe, korang jangan lupa tak subscribe. Dan kita nak bagi tahu korang, nak tekankan kat sini lagi sekali. Andai kata kalau kau berminat nak dapatkan simulator atau benda-benda berkaitan dengan simulator, kau boleh contact Abang Jai lah. Mana-mana korang company, tak kisah individu ke company ataupun college, sekolah, mana-mana event organizer yang korang buat event, korang boleh masukkan dalam itinerary. Korang boleh sewa simulator, diorang akan set up korang semua. So event korang akan jadi lagi meriah lah. Ada extra punya aktiviti. So, kita letak nombor Abang Jai dekat bawah tu. Korang boleh contact dia untuk tanya lebih lanjut berkenaan dengan simulator kan. Okay, so kita nak akhiri rancangan ni dengan Assalamualaikum.